Cerita apa ni? Abang Afiq suruh Dian transfer duit dekat dia. Tapi Mi, kalau kita tolong dia, kita semua hal dengan dia Mi. Hei, kita ni kan keluarga dia. Kalau kita tak tahu siapa lagi? Tapi kan salah apa dia buat tu Mi. Mami tak nak anak Mami masuk penjara. Malu tau. Mami, time-time macam ni lah nak fikir pasal kedudukan Mami kan? Of course. Ni, Abang Afiq tu dah malukan Mami tau pasal reject anak Tinora. Semua orang kutuk Mami. Sekarang ni Mami nak dapat balik pengaruh Mami. Takkan dia sesenang nak musnahkan macam tu je? Driver yang akan datang nanti ni lelaki ke perempuan? Oh, rasanya dah sampai dah tu. Siapa driver tu? Tak tahulah, Mika yang uruskan semua. Semua dia yang uruskan. Kita tak tahu apa-apa pun. Kan? Kenalkan, driver sementara kita. Please, Umi tak kisah siapa Amara sebelum ni. Itu masa lalu dia. Cuma, Umi pun tak setuju. Bella tak suka cara Mak Engah layan dia tu. Riz, Umi tahu yang Afiq masih mengharapkan Amara kembali kepada dia. Tapi, talak yang dia bagi pada Amara tak boleh dia kahwin balik. Cuma Cuma apa, Umi? Afiq tu sepupu Riz. Riz mesti tahu perangai dia kan? Macam mana? Okey, Umi nak tanya Riz. Riz sanggup ke menerima dugaan yang mendatang lepas memperistihkan Amara? Sanggup?